persiapan JPS. Okey, kita bagi kepada dua lah. Satunya persiapan dari segi fizikal. Okey. Termasuk kerja-kerja saya sebut pikat awal tadi. Kerja kita mana ya kita kata kawasan-kawasan sebuk, mudah sebuk kita dapat di alu-alu, mudah naik air. Setakat kalau kata kemampuan dari segi peruntuk ada, memang kita akan buat. Kita akan clear sebab di peringkat jajah JJ biasa dia tahu dah mana tempat nak cuci tu untuk nak kurang ke impact minimum apa nama tu untuk langkah kerja-kerja fizikal lah. Gapo kita boleh buat, maksudnya kita prepare dari segi saluran air tu, kita make sure supaya kata lebih lancar lah untuk dia mengalirkan air tu, especially masa banjir. Okey, dari segi persiapan non fizikal ni untuk bahagian hidrologi dan sumber air tadi lah. Macam saya sebut stesen-stesen kita. Lepas tu pula kita ada juga stesen-stesen siren. Kalau kata biasa dengar stesen siren. Siren mana bunyi siren? Ya, bunyi. Dia akan bunyi. Bunyi tu sehingga 1 kilometer radius lah rasa. Dengar. Itu amaran awal. Dengar. Maksudnya bila air naik tu, air tak tergelai lagi lah. Air naik sehingga certain level tu untuk alert penduduk. Kalau kawasan rendah tu memang kalau air tinggi biasa akan melimpuh ke kawasan ataupun kawasan penduduk tu. Maksudnya kita pasang siren, mana dia akan keluarkan bunyi lah. Dia akan keluarkan bunyi siren tu. Jadi maksudnya penduduk boleh bersiap sedia lah. Ya. Hak tu memang itulah, tapi adalah aduan hak kita terima sebab bagian ni benda elektronik. Kadang-kadang adalah aduan kata air tak cuma mana lagi bunyi dah. Lepas tu air tinggi tak bunyi-bunyi pun ada kan. Seolah-olah. Tapi hak tu masalah elektronik dari pihak jabatan sentiasa. Sebenarnya sebelum musim banjir tu kita ada rutin pun untuk menyelenggara semua stesen-stesen siren kita ataupun stesen-stesen hujan. Termasuklah telemetri, especially masa banjir memang kita perlukan sangat untuk stesen-stesen telemetri kita tu berfungsi dengan baik. Sebab kita nak baca, kita nak selalu maklumat. Lepas tu pula stesen aras air. Cuma cabaran kita apabila air besar ni kan sapuh banyak dalam air, dalam sungai. Benda tu kadang-kadang akan kita tepuh sensor lah, menyebabkan baca air tu jadi ralak ataupun tak tubik terus. Kerana tadilah dah. Tapi untuk kita nak pergi baiki, sebab benda tu dalam air, untuk kita nak pergi baiki masa banjir, tahulah kan dia punya bahaya, dia punya kesukaran. That's why lah kita ada lagi satu backup dengan stick gauge manual. Tu maksudnya kalau lah kata telemetri ke elektronik ni tak berfungsi ataupun ada masalah, kita guna bacaan manual lah melalui stick gauge. Itulah maklumat tu kita akan cuba sampai ke kepada masyarakat lah, khususnya. Betul.